Sampai 5 grill. Bukan delima. Tapi dia kalau nak sedap lagi sebut de lah. Hari ni kita tak berdua saja. Marilah kita. Oh, dia on dulu. Oh, tak jadi masalah nah. Okey. Ni ni. Ini dia akak saya. Ada gaya-gaya macam Hasanah pun ada. Jauh. Okay, kita nak tengok menu The Lima. Bukan The Lima. Lima restoran di Taipei. Satu pula dia buku Orang betul 3. Kena cerdik juga. Tapi kata dia boleh scan kalau nak canggih-canggih. Lama pula juru gambar dia. Macam baca buku pula dah. Baru selak pun. Tak boleh menunggu langsung. Tengok menu dia. Canggih di Taipei. Saya biasa pergi Taipei di belakang bomber tu je lah. Dengan medan selera dia, dataran majlis. Mi kombek tu kat majlis pembandaran. Yang dia review kedai dia. Okey. Nah, sayang berada. Nak order apa? Awak dah potong dia tadi. Dia tengah Oh, ni alio. Padi grill. Padi grill? ada padi ke? Cili padi. Oh, cili tak nampak dah. Mata. Bahaya lah. Adik saya ni bahaya. Telah memandu daripada Padi. Dia pagi tadi lain kesan dia. Walaupun dah bertambah 3 kali. Apa dia? Walaupun telah bertambah 3 kali lagi. Oh, itu tadi tak boleh kira portion tadi. Dia pasal lari jadual. 4.5. Macam bertahan tu. Aku biasa 2.5 pukul 3 kata ya. Alio biasa mana nak? Alio biasa. Aglio je lah. Aku dengar Aglio. Beef. Spaghetti lah. Best seller. Yang ni pula. Air Nescafe ais. Panjang kali dia nak lencok je. Tapi Ni pun aku main juga ni sedap. seorang lagi ahli kita. Abang ipar saya. Orang ni dia tengah buat video. Abang ipar saya. Abang ipar saya ni. Kita jalan. Pilih dah bang. Kita ada cari macam apa pun nak lencok. Boleh panggil je kata dia. Kita panggil je lah. Oh, ni premium fish. Diet tu. Lawa sembah dia. Okey, kita nak borak. Pizza pun ada. Macam mana bang? Di Taipei sesak malam ni Tak sibuk sangat Hujan je lah. Sejuk. Orang lama di Taipei. Tapi dia pun lama dah tak main Taipei. Orang faham pula selalu duk main Taipei. Okey, kita jumpa lagi lah. Kalau pizza tapi nak makan je lah. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Oh, dia suka juga kambing Dia memang suka. Oh, favorite. Sebab tu boleh kambing. Okey, ini dia menu kambing. Makan 2 ekor kan? Okey, menu pertama Pertama dah dapat. untuk ahli kita malam ni, abang ipar kita. Okey, ada nasi. Okey. Daging dia. Dia ada tabur-tabur bawang putih tu. Cheese tak? Oh, Maknanya hidangan untuk comel je. bukan Melayu. Comel pula. Kau tak cuba. Tak ada juga. Tu gurau.
Wah, ini dia menu kedua kita. Spaghetti aglio olio. Beef. Cili padi beef. Oh, ada cili padi. Buat hati. Ha? Muka agak terkejut sikit. Dah, okey. Tak, cuma persembahan dia tu. Oh, lain sikit. Kalau dia rauk tu, dia tak ada tabur-tabur tu pula atas daging tu. Cheese tu. Ha, cheese dia tu lain nampak. Parmesan cheese. Daging. Beef tu lah, beef. Hmm. Hmm. Adik ni orang Peru kan? Okey, kata dia adik pelayan ni warna sama tapi rasa berbeza kata dia. Ha. Mungkinlah kata dia. Ada tulis Oh, tu dia. Okey. Salmon. Hebat betul ha. Lama dah buka kedai ni, Dek? Saya pertama kali datang, jangan malu. Alah, jangan lari. Promo. Jangan malu pula. Oh, salmon ni. Merah-merah pula tu. Orang-orang. Macam dengan panjang ni dia mengancam. Awak makan ke ikan salmon? Biasa. Ikan import tu mahal tu. Ikan tu. Ikan paling mahal. Ubat merajuk dia tadi. Okey, menu terakhir. Tuan rumah. Macam orang yang diraihkan lah. Dia lambat sikit dapat pizza. Menarik ke pizza dia. Okey. Semua tengah menikmati. Ini salmon tadi ambil dah ke? Saya terang dah. Banyak order pizza ni dia harga intermittent. Tepung kan? Tepung. Dah daging 2 kilo kan. 5 chicken and grill. Nak bagi dia sikit. Oi, jangan. Habis kau. Bagi dia. Ni. Lama-lama dengan tangan. Meme makan salmon, guys. Meme makan salmon. Rezeki dia. Dia panjat minta betul hari ni. Kucing ni standard juga. Asyik baru dah. Boleh. Dia sedap, lembut. Okey lah, recommend lah. Ya. Boleh ulang balik lah Daripada 5 berapa pizza? 4,5. Boleh 4. 4. Maknanya lebih sedap dari pizza lagi dia kata. Pizza Hut. Itu betul lah ya? Dia tak boleh sebut dia nama lain. Oh, tak boleh sebut. Betul-betul. Kena cut balik. Jangan sebut je nama. Macam mana salmon? Fish and chip you lah. Tu? Oh, salmon grill. Salmon yang dibakar. Ni orang ni dah habis dah. Dia tutup punya ni je. Style luar negeri punya. Tapi dia kata bawa cara kampung. Dia tak boleh tinggalkan lemang dia lagi. Okay, datanglah ke 5 chicken grill di Peru. Taklah Acah, jadi Taipei. Tolong like, subscribe dan komen Okay. Supaya channel saya terus berkembang maju. Inilah hasil-hasilnya. Setelah lepas makan. Sebenarnya sambil kita nak borak-borak chill, nak kira kenyang tadi, kenyang. Yelah, ketat. Yelah. Macam mana rasa dia abang? Makan dalam ketat. Makan dalam ketat. Rasa dulu. Rasa ada manis, ada masam, ada... Kira okey lah. Boleh ulang balik? Makan. Boleh ulang balik? Boleh makan. Boleh makan Cukup masih pedasnya semua cukup. Apa yang tak puas hati tadi? Kertas. Dalam kertas makan uang. dalam ketat, macam dalam hutan. Itu pandangan dia. Kita boleh terima semua. Dalam kertas. Pasal dia tak nak basuh pinggan tu Okey, jumpa lagi. Bye. Bayar kat sini ya? Kena bawa ni kan? Makanan semua okey. Makanan semua okey. RM143 itu bersih. Oh, kad boleh Akak boleh.
makan apa semua dapat tadi? Semua dapat. Lama dah kedai ni, Dek? Hampir 2 tahun. Pertama kali ni. Oh, tahu kan datang. Okey. Cuma pizza lah lambat sikit tadi. Dia malam sikit kalau banyak order. Pasal kena bakar je. Pizza tu memang tak ada saiz kecil lagi ya? Tak ada. Satu semua Oh, standard ya. 5 chicken grill nama kedai ni. 5 grade cafe. Oh, 5 grill cafe. Saja buat konten ni nanti ikutlah YouTube saya. Lokman Osman. Lokman Osman. LOKMAN. Subscribe lah. Ni adik tadi malu. Jangan malu. Ya. Confirm Oh, boleh. Tapi nanti subscribe. Saya YouTube. Saya tak layan TikTok. Boleh. Saya pun cari dalam TikTok tadi. Lokman Osman Lokman Osman. LOKMAN OTHMAN. Okey, terima kasih. Sama. Tengok kat subscribe Instagram saya ikut pula TikTok. 5 green. Boleh. Osman. LOKMAN. Kat YouTube Ada? Betul ada gambar motor kan? Betul? Subscribe Okey, terima kasih, Dek. Okey, bye.